Kali ini memang lain sikit pengalaman kami. Walaupun cuaca nampak cerah, kami berpeluang untuk setap dalam keadaan hujan. Campsite kali ini pula masih lagi dalam proses pembinaan. Banyak benda yang masih dalam progres. Tapi kami ambil peluang sementara tempat ini belum siap sepenuhnya untuk datang berkemping dan tengok sendiri macam mana keadaan di sini. Jadi, jom kita tengok macam mana pengalaman Poyo Camper camping di campsite yang masih dalam pembinaan ini. Kami mulakan perjalanan ke campsite awal pagi. Memang lebih segar kalau keluar awal. Tambahan pula, perjalanan kali ini tak jauh pun. Lebih kurang 50 minit saja dari rumah. Sepanjang perjalanan, pemandangan Bukit Bukau yang menghijau memang menemani perjalanan kami. Pagi-pagi macam ni memang sedap mata memandang. Untuk ke campsite, laluan masuk pun tak jauh dari jalan besar. Lebih kurang 100 meter sahaja. Jalan masuk pula jenis off-road, tapi permukaannya rata dan mudah untuk dilalui. Semasa perjalanan masuk, kami nampak macam ada sebuah kolam tadahan. Tak pasti pula ada ikan atau tidak. Kalau ada, bolehlah nanti cuba tengok-tengok kan. Campsite ini pula memang masih dalam proses pembinaan. Banyak lagi tapak yang sedang disiapkan. Nampak macam tempat ni bakal jadi lebih menarik bila semuanya dah siap nanti.
ke apa? Nampaknya Arfan dah boleh diberi lesen untuk pasang RTT. Kali ini bukan setakat buka kemah, bahagian pemasangan besi pun dia dah semakin mahir. Nampaknya hasil latihan selama ini dah mula berhasil. Untuk setup kali ini, kami ada barang yang baru, iaitu kapet daripada Shine Tree. Bila diletakkan atas sunshade, memang terasa lebih selesa bila dipijak. Sesuai juga kalau nak lepak atau duduk santai dekat kawasan kemah. Tarik lagi tegak. Dah lock. Tengah kami sibuk setup, tiba-tiba angin mula bertiup agak kuat. Walaupun pada awalnya cuaca nampak elok, tak lama kemudian hujan pun mula turun. Jadi, dapatlah kami merasa pengalaman sambung setup dalam hujan. Sementara kami siapkan setup, dua beradik ni kami letakkan dulu dalam RTT. Daripada basah kena hujan, baik duduk dalam kemah sambil bermain. Kali ni kami akan cuba satu meja kecil. Meja ni memang praktikal dan mudah untuk dipasang. Kaki meja pun boleh dilaras sama ada nak tinggi atau rendah, ikut kegunaan. Biasanya meja kecil macam ni memang kami gunakan untuk letak kamera, handphone dan barang-barang kecil supaya lebih kemas dan senang dicapai. Alhamdulillah, selesai setup kita tadi. Walaupun hujan, tapi itu yang rasanya feel yang best lah kita nak setup masa hujan. Cuma yang penting kena bertenang sikit lah, janganlah kelang kabut sangat kan. Kali ni Poyo Camper bercamping bertempat di Terachi, di Negeri Sembilan. Okey, kalau korang nak tahu, inilah satu tempat yang baru tak buka lagi. So ini pre-opening saja untuk kami. Hasil jemputan daripada sahabat kita, Encik Syah. Okey, nanti korang tengok apa aktiviti kita dekat sini. Teruskan menonton video Poyo Camper.
Saja je. Sutun. Ambil ni dulu, aku makan ni dulu. Nasi asin dah Abi punya yang tak ada kulit. Pandai tak? Thank you sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Buat. Kita nak pergi mandi kolam. Berdekatan je dengan tapak kita. Jom mandi cepat. Tadi cepat ikut abang. Ikut abang. Pergi jalan. Adik jalan. Okay, kita dah sampai di tapak kolam. Okey, tengok warna dia. Ini hijau sebab warna sungai. Dia ambil daripada sungai dan sentiasa mengalir. Itu sebab dia tak ada bubur klorin. Kalau bubur klorin dia warna biru lah kan. Ni fresh ni, air yang fresh daripada sungai. Dia orang salurkan bertingkat-tingkat kat sini ni, bertingkat-tingkat. Tak tahu ada berapa tingkat kat sini. Silap-silap mau ada 8 tingkat ni. 2, 3, jump! Dalam. Diri. Yang kat mana dalam? Itu yang dalam. Hujung sana. Yang sini tak dalam ah. Tengok. Saya tengok. Ini dah. Ikutkan landscape dia kat sini memang win. Memang cantik lah. Ini kata baru berapa persen je ni. Saya rasa dia dalam baru 50% macam ni dah cantik. 30 kan? 30% kat sini, tapi dia punya setting landscape dia memang cantik. Kalau dah buka nanti secara official bulan 12, memang lagi gempak lah kat sini guys. Dah lepas lepas mandi ada tempat shower kat belakang ni. Jom kita tengok dekat ni, dia bertingkat-tingkat ni tau. Nampak. Okay, dia ada mengalir ni. Air dia sentiasa mengalir. Okay, mengalir ke sini dan turun ke bawah. Okay. Ada homestay kat situ. Dia nak buat banyak lagi. Ini besar betul ni kolam ni. Jam. Wih. Sini. Bising mulut. Tutup mulut. Tutup mulut, nampak dah minum air. Dia lagi segam. Mana dalam kan? Oh sana. Dalam hujung tu. Oh, Hujung tu balik dalam. sana dalam. Kenapa dia abangan dia? Kita sama 9 dia bayar 9 tahun bagi tiket. Kita kan ada boleh abang dia Anas. Iyalah. Aku nak panggil abang Anas. Dia ingat kan Anas lagi besar kot.
Berapa ni? Tutup mulut ni. Cakap Handphone ni betul pernah. adik handphone. Buat lagi aja. Jangan pijak gogol. Pijak gogol. Pandai. Aduh, ni dah dapat. Jadi saya cuba cakap. Cepatlah. Adik. Wow. Formation belakang ni. Nampak? Tapi nak masuk kecil ni. Kereta tak boleh lah masuk. Situ boleh kereta. Banyak ni tapak kat sini. Area kita ni dah berapa tapak? Satu tapak ni 2 kemah boleh, 3 kemah boleh. Pandai susun, banyak kemah boleh dapat. Allahumma barik lana fi wazatana wa qina azabana. Amin. Sedap. Dia jadi lembut sikit lah. Tapi dia cair di mulut. Kenapa? Ha? Tak. Tak. Itu Maiden. Ha? Ni? Nak? Habis.
Adik. Bagi fish mama. Oh, ini sini ada sungai kan? Bukan sungai. Dia adalah, kalau nak tahu, subscribe dan like untuk channel ni. Search Poyo Campus. Kalau tahu ini apa, cuba teka. Kolam. Okey, so yang ni dah boleh nampak dah sikit. Macam ni. Mana dia? Mana warna biru? Balik. Macam misteri. Tu yang naik atas. Itu saya dah nampak air warna tu biru. Dah hilang ke warna biru dia? Saya rasa betul dah hilang. Sebab langsung dia warna biru. Ini mustahil. Semalam warna biru. Saya tak tipu. Langsung tak tipu. Hari ni tiba-tiba warna putih. Ada. Udah hilang ya warna. Warna dia tak wujud dah. Dia ikut mengkawal lah. Nak tengok kan? Coba kan. Susah lah nak lawan awak. Okay, dah puas mandi? Ha? Dah puas mandi ke tak nak balik? Nak balik. Adik okey tak tu? Nampak jalan tak? Jadi dia lompat 10 kali dah. Dia terjun yang tu je. Dan ada pergi terjun ke dalam pula tu. Ada 2-3 kali. Terjun ke dalam. Okey dik? Dam. Dam? Dam? Oh dalam? Okey. Ada tadi dah borak dah. Okey balik. Go.
Okey, jaga. Pegang. Pegang. Alhamdulillah, selesai perkemahan kami, Poyo Camper, 2 hari 1 malam. Kali ni, port ni memang baru, tak lancar lagi, kemungkinan dalam bulan 9 atau bulan 12. Kat sini ada banyak tapak, saya rasa dalam 12 ke 15 tapak. And then, yang best ni lagi, dia ada banyak toilet dekat sini, termasuk juga dengan sinki. Memang private habis lah, memang suasana kat sini memang memang awesome lah. Memang dia style jaga dah ada private. Okey, perkemahan kami terletak di TREE, Teraci Retreat Eco Escape, di Teraci Negeri Sembilan. Okey, nanti ke mana lagi Poyo Camper akan berkemping, teruskan menonton dan like, subscribe dan share Poyo Camper. Okey, sampai berjumpa lagi. Baik, ada 2 jalan. Itu pun boleh,